Serang je. Serang je. Lagi. Dalam Meng. Weh, dalam tu. Weh, takut tu. Wah! Dia nak bagi aku mati kan? Sengaja kan? Oh, nasib baik. Lari atau mati di Minecraft, hati-hati. Ah! Lari dong! Lari! Wah, lari! Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the YouTube channel Adi Novel Gaming. Dan hari ni apa yang aku akan buat sekarang ni, aku akan bermain game Minecraft. Dan sekarang ni apa yang aku akan buat sekarang ni kan, kalau korang tengok dekat belakang ni, ini adalah obi terbesar, iaitu developer dia adalah Arif Aiman Airil. Dan dia adalah developer. Betul lah, developer membership aku. So aku nak try dia buat untuk aku. So mari gang, sekarang kita main sekarang gang. Let's go gang. Okay, so ini adalah permulaan dia. Dekat sini dia tulis apa ni, sebab aku kena cepat tau. Sebab Sagi sekarang ni aku main tengah malam, betul-betul tengah malam, aku tak tipu. Sekarang ni dalam pukul 1 pagi. Aku kena main cepat sebab aku kena berehat untuk buat drama best. Drama paling gempok aku, iaitu drama. Korang tengoklah sendiri. So yang ni apa ni, Obi Adib. So cabaran akan diberi arahan di depan nanti. So yang ni dekat sini ada apa ni. Okey, dekat sini ada pakaian tu, kita ambil. Kita ambil ni pedang, kita ambil perisai, kita ambil armor di belakang kepala, dan kita ambil yang ni dan kita tutup. Terkejut aku. Mari kita pakai. Aku lupa macam mana nak pakai dia ni. Enter. Yang ni enter link. Salah tu. Dia salah tu. Nampaknya E tu. Aku tekan E. Okey. So sekarang ni bahagian ni, so aku kena pakai dulu tau untuk safety. Kita yang ni nanti kita pakai ni armor, kita pakai ni, dan yang ni pedang netherine. Semua netherine tau sepatutnya. Sekejap, ada lagi satu tak? Sekejap, ada lagi satu kat dalam ni? Tak ada aku perlu ke kasut tu. Real. Tak apalah, kita ambil sendirilah netherine. Nasib baiklah. Sekejap. Netherine. Yang ni. Yang ni. So kita pakai dahulu netherine. Okay, fine. Okay, sekarang ni kan aku macam mana nak hilangkan semua benda mob ni Okay, tak apa gang. Macam ni. Sekejap. Okay, macam ni. Aku akan hilangkan semua mob ni, dan itu adalah memudahkan aku untuk main survival. Disebabkan aku nak main survival tau. Dekat dalam game ni ada banyak halangan yang aku perlu selesaikan. So aku nak hilangkan mob ni sekejap gang. Let's go gang. Okay gang, so sekarang ni semua mob hilang dah tau. Okay, so sekarang ni mari mulakan cabaran ini gang. Mari, aku pun dah tak sabar dah ni untuk yang ni adalah cabaran yang pertama, easy sahaja. Ini adalah cabaran yang pertama. Sekejap. Okey geng, tadi aku terbakar tu, real tu. Okey, so sekarang ni mari kita cuba. Okey, yang ni adalah easy. Sebelum mulakan video ni, korang boleh like, subscribe, komen, dan mari kita mulakan obi ni sekarang geng. So sekarang ni kita dah lepaskan obi yang pertama, dan dekat sini adalah obi yang seterusnya. Apa ni? Tumbangkan 3 golong besi dan hancurkan pintu besi itu. Dan memang aku tak boleh buat tu. Memang aku tak boleh buat macam tu. So sekarang ni apa yang aku akan buat kan, aku akan sekejap, yang ni kreatif balik, dan aku nak ambil beberapa alat, iaitu defend. Sekejap, defend. Okay, aku nak ambil yang ni, dan kita ke okay, so sebabkan tadi ada masalah dulu tadi. Real. Okay, apa ni? Tumbangkan 3 golong besi dan hancurkan pintu besi putih. Putih tu yang tu. So mari geng, kita hancurkan semua ni. Okay,
Go. Awak dia tak serang kita tu. Adakah bertahan hidup? Tapi kenapa dia tak serang kita? Tak tahu apa. Serang je. Serang je. Lagi. Sikit lagi. Mungkin dia takkan serang kita, tetapi tak apa, dia melambatkan kita. Ni kita tu. Lagi developer membership aku ni, dia ada buat satu benda yang sangat best tau. Kita kena hancurkan ni. Dia ada buat lagi best dekat depan tu. Memang sangat-sangat terkagum lah aku cakap. Okay. So, mari kita tutup balik. Okay. Yang ni dia. Yang ni apa ni? Panjat lepasi halangan atas, jangan jatuh. Okay, jangan jatuh. Okay. Wih, dalam tu. Dia. Dalam Meng. Wih, dalam tu. Wih, takut tu. Wah! Aduh. Memang sakit tu. Dah terliput Okey, dia dah terliput balik. Dia macam tu bila kita dah mati, lepas tu dia akan terliput terbalik terbalik pula. Yang ni bahaya tu. Bahaya. Okay, go. Okay. Selalu kita main OB dekat dalam Roblox je kan. Yang ni dunia reality tu. Bukan reality, Minecraft. Nasib baik. Okay, yang ni easy sahaja. Yang ni pun boleh katakan bahaya juga, sebab nanti kita salah. Ni apa? Selesaikan OB di langit and good luck. Dia cakap macam tu bahaya tu. Dia cakap macam tu bahaya. Yang ni apa boleh? Lift tu. Dia buat lift aku sini. Betul tak? Lah. Wih. Cepat tu. Memang sengaja nak bagi aku mati kan? Sengaja kan? Nasib baik. Developer sengaja tu nak bagi aku mati. Bentar lama survival. Apa ni? Macam easy kan, akan ada lagi menarik ke depan lagi. Wih, tak guna betul. Okay, go. Wih, yang ni kalau boleh tinggi lagi tu. Wih, boleh ni. Okay, mantap. Okay, yang ni. Wih, jap. Wih, takkanlah macam ni tu. Tak lauk. Okay. Mantap. Okay. Wih, sakit. Aduh, silap aku juga tu. Ni apa ni? Lari atau mati di Minecraft, hati-hati. Tak ada pun dia. Tak ada pun. Wah! Lari tu! Lari! Wah, lari! Tutup balik. Wah! Lari. Puji kerja. Weh, naik. Wah, sakit. Dia muncul kembali tu. Wih, sakit tu. Weh, kena ulang balik tu. Okay, kita ulang balik lah. Okay, kita dah sampai. Lari tu. Okay, yang tu kuda aku. Wih, semua senjata aku kat sini. Nek. Okay, yang ni aku rasa dicakapkan tadi kan, dalam 2 minit. Okay, belum sampai. Go. Wih, apa benda ni tu? Lambatnya tu. Yang hangkut cepat kill dia. Memang lambat tu. Yang tu macam mana tu? Wih. Aku tahu. Easy. Okey, sikit lagi kita nak menang. Dan easy peasy. Belum. Okey, ni apa ni? Kau menang. Belum kau. Okey, ni apa ni? Ambil hadiah bernilai. Ya, bernilai man. Okey, sorry sebab pendek ubinya. Ni apa? Harap-harap dapat 10k or 1000
your subscriber and I supporter. Terima kasih doh korang sebagai supporter aku, tolong mendoakan aku supaya aku berjaya dunia akhirat dan dunia inilah geng. So mari kita buka, dan ini dia kita dapat diamond tu. Bukan diamond, kita dapat emas tu. So thank you for watching. Jumpa pada video akan datang. Jumpa pada video akan datang. Kita jumpa pada video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao. Bagi mati terus. Okay, so aku nak cakap sikit. So saksikan drama terbaru aku, iaitu bukan Police Evo yang ni yang lain. Aku tak dah nak buat Police Evo episod yang lain. Aku akan buat episod yang baru, tetapi episod ini aku akan fokuskan episod yang ini sahaja. Bye bye. Assalamualaikum. Ciao.